Dividen ASB tahun 2025 dah masuk. Tapi soalan dia, lepas ni duit tu pergi mana? Ramai orang rasa lega bila dividen dah masuk. Pada masa yang sama, ada yang dah tarah dividen tersebut. Dan dalam tak sedar, duit tu habis sikit demi sedikit. Belanja harian, komitmen dan akhirnya tinggal angka kosong je. Sebab tu, ramai penyimpan yang bijak pilih tukarkan dividen ASB kepada emas. Sebab apa? Supaya nilai kekayaan dia kekal dan berkembang. Cuma persoalannya, item emas apa yang sesuai untuk simpan emas? Kalau bajet bawah RM15,000, boleh gabungkan item kecil seperti 1 dinar sekitar RM2,600. Emas 10 gram lebih kurang RM6,100 lebih. Atau galba 20 gram sekitar RM12,300. Kalau bajet RM50,000, pilihan lebih cantik ialah 10 dinar sekitar RM26,000 lebih. Galba 50 gram sekitar RM30,300 lebih. Dan kalau nak maksimumkan keuntungan, emas 100 gram ke atas lebih jimat sebab harga per gram lebih rendah dan spread lebih nipis. Cara ini sesuai untuk simpanan ASB 2 tahun dan ke atas untuk melindungi nilai duit daripada inflasi dan kejatuhan nilai wang kertas. Subscribe channel saya untuk lebih banyak perkongsian tentang simpanan emas dengan cara yang betul dan selamat, insya-Allah.